Kalau abang terus nyanyi, abang rasa abang tak ada kat sini kot. Zaman rentetan daripada suasana funfair dah tak ada kan. Oh, ekonomi lah masalah. Ekonomi, funfair tu dah susah. Isu rambut panjang, lepas tu ada beberapa isu yang diketengahkan. Dan akhirnya permit funfair susah kan, show pun tak ada. Dan dah kahwin pula masa tu. Jadi itu yang membuatkan kita harus mau pilihan lah. Masa tu memilih untuk bekerja. Memilih untuk bekerja. Sebab kalau abang terus nyanyi, abang rasa abang tak ada kat sini kot sekarang ni. Rasanya abang dapat rasa ketika itulah, kalau aku nyanyi, habis. Sebab itu pun sebenarnya abang dah sampai dah merasa masa kehabisan lah masa tu. And bila dah tak aktif, tahun last tahun 95 buat single full album solo 95. Pernah solo pernah buat album solo full album 11 lagu dalam tu. Tu album tu tak tak dapat dijual secara betul kerana masalah rumah produksi yang tak pandai untuk menguruskan. Dan akhirnya abang sendiri yang jaja master tu ke Warner Music dan juga Happy Record. Dan last kali Happy Record ambil lah. Warner Music nak ambil tapi kena queue. Masa tu Tony Fernandez dia punya CEO. Yes. Zaman tu lah. Jadi masa tu yalah, kita tak tahu zaman tu pergolakan dia kan. Mungkin dalaman masa tu. Masalah kan. Masalah tentang yalah, artis-artis nak mencari, lepas tu dengan ada cetak rompaknya pula zaman tu. Ya. Itu zaman cetak rompak lah. Zaman cetak rompak. Antaranya. Lepas tu tiba Laksmana ni. Kalau ikutkan betul-betul Laksmana ni ada berapa album bang? Album penuh 2. Oh, 2 penuh lah. Ada album kompilasi banyak lah. Dan tapi album penuh 2. 2 lah, itu yang betul-betul. Tapi ada Nawak Production lah. Apa? Nawak Production. Ada. Sebab masa tu pelik juga bila kita cerita balik. Ahmad Nawak Production ni kira macam selalunya pop, tiba-tiba ada Laksmana ni satu-satunya band rock di bawah Nawak Production. Kebetulan di ketika itu pertumbuhan rock, dia panggil rock band ni sedang rancak. Setiap company ada band rock dia. Jadi kami Nawak Production untuk pertama kalinya menerusi Ismail Ahmad Nawak, dia ambil grup untuk buat satu rock band lah. Mungkin pasal masa itu trend kot di mana. Dari mana. So, dapat rezeki lah dengan Nawak Production. Tahun 90 berapa masa tu bang? Itu tahun 90. 90 90. So Laksmana ni dah tahun 90 dah ada dah? Dah ada dah. Itu proses untuk apa ni, sign agreement, perjumpaan, apa semua. Lepas tu buat apa ni, photo session, and then lagu, tu proses dia. Proses dia. So masa tu lah ada album, lepas tu memang abang asal memang tak bekerja terus menjadi seorang artis atau macam mana? Memanglah kerja memang tak ada. Penyanyi dulu kan ada kerja Bob. Yelah, mana tahu macam apa Datuk Yusof Aslam daripada Konduktor Bas. Yes, ada itu. Macam tu? Tak, dia kebanyakan, tak tahulah, mungkin abang tak pernah dengar ke. Tapi kebanyakan penyanyi dia tak ada kerja ketika itu. Mana ada kerja yang ni tapi dia nak menjadi penyanyi. Dan dia rajin jamming semua kan. So bila dapat jadi artis rakaman, dia berhentilah. So dia fokus pada nyanyian lah. Dan abang starting tahun 80? 85, 86. 85, 86 lama tu. Tu main bayang kahwin lah. Yelah kan. Tapi zaman tu memang terus rock ke apa? Zaman tu zaman kita mengikut lagu-lagu ketika itu, BPR.
Oh Itu antara lagu-lagu yang abang saya nyanyikan, lagu BPR. Aku Hanya Serangga, 1000 Tahun Tak Mungkin. Oh, tu lagu yang popular zaman tu. Hebat. Itu memang search ada, search macam Derap Komando, lagu Gadis Gadisku. Dan lagu satu lagu lagi lah yang sedap, Menteri Merah. Sweet Charity pun ada. Zaman tu Zaman tu lah. So jamming semua lagu-lagu tu orang putih. Ada, mesti. Rock mesti ada. Wajib mengatakan. Dia apa lah. Popular zaman tu. Jadi masa tu memang abang masuk dalam industri, bukanlah industri macam seni suara ni. Lagu pertama bang, macam mungkin lagu tu pop ke, lagu Sulaiman ke? Pop zaman tu. DJ Dave. Oh ya. Ingin bersua dengan dinda. Habis orang main lagu tu ke? Memang nyanyi lagu tu. Lagu ramai ingin ku milik kasih. Kita lagu tu bang. Zaman tu Zaman tu. Lagu 60-an. Kan. Madamu indah. Tapi itulah orang kata kalau kita sebut zaman-zaman tu kan, orang kita fikir ingat macam is a rock, kau kena rock. Tak. Mana zaman tu abang di-create ke ataupun memang itulah? Sebenarnya abang bermula dengan main dengan sepupu. Dia main gitar. Dia belajar MRSM. Dia cuti balik main gitar, abang nyanyi. Lagu Liket, lagu Dahlan Zanuddin, lagu ni kan. So abang mula dengan lagu-lagu itu. Dan ketika itu abang tahu abang boleh nyanyi. Abang yakin lah abang ni boleh nyanyi. Yakin. Memang abang bunyi macam poyo kan. Tapi memang abang tahu abang boleh nyanyi. Sebab abang tempo tak ada masalah, pitching tak ada masalah. Tapi itu by heart lah. Itu by heart lah. Bukanlah formal ke abang belajar. Tak. Kita macam jamming petang-petang kan. Lepas petang-getah kan. Makan, pukul 3 jumpa, kita jamming. Dekat ada satu tempat, ada batu, ada air, sungai kan. Healing kan atas batu besar tu. Ada satu batu besar Bob. Dia panggil di Ulu Buyau nama dia. Ada batu besar, di situ ada air. Air daripada bukit kan. So nyanyi kat situ lah dengan sepupu ni. So semua lagu Latif Ibrahim. Kan? Lagu Latif Ibrahim dulu, lagu gaya yang telah kau beri subur menghias kalbu, biar musim berganti. Meremang. Kan? Lagu Latif Ibrahim. Latif Ibrahim.